perkara ini sangat kita kesali kerana berlaku dalam maknanya dia viralkan dalam keadaan yang rakaman itu sangat bagi saya memberikan impak yang besar kepada masyarakat lah. Saya ingin ingatkan bahawa guru terikat dengan integriti dan etika guru, itu yang pertama. Yang kedua, perkara ini dalam siasatan kita dan saya ambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan tumpuan kepada isu ini supaya kita dapat ingatkan dari semasa ke semasa integriti guru kita ini dan etika guru. Apapun isunya, saya yakin dan percaya bahawa ada ruang yang lebih selamat, ruang yang lebih sifatnya privasi dan untuk memastikan bahawa apa sahaja perbincangan dan isu itu dapat kita selesaikan secara baik. Jadi saya sudah minta kepada Ketua Pengarah untuk melihat perkara ini secara serius kerana ia melibatkan etika dan juga integriti guru. Kita sudah ingatkan perkara itu berkali-kali, sudah ada garis panduannya. Begitu juga dengan mereka memang sebagai penjawat awam mesti mematuhi etika dan integriti yang sedia ada. Sebab itu saya kata perkara ini mesti sentiasa diperingatkan dari semasa ke semasa. Jadi saya sudah amanahkan Ketua Pengarah Datuk Azman untuk melihat perkara ini dan sentiasa mengingatkan guru-guru kita tentang integriti dan etika mereka, baik di dalam kelas, baik di luar kelas, baik dalam sosial media sekalipun.